Ada ulama katanya bak dunia ni kita kena tadbir dengan gapo. Dalam nak hidup pe kita mengikut bawa kepada kesenangan hidup pe dunia ni kita kena tadbir gapo? Jawabnya ayudabbira amra dunya bil qanaati. Nah kita kena tadbir kerja dunia kita itu bil qanaah. Kena adalah hati kita rasa mencukupi di atas perkara yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Itu panggil tadbir. Nah, kalau kita nak hidup di atas dunia, nak aduk dalam ketenangan. Nah, maklumlah dunia ni bukan tempat kita nak cari senang. Kalau kira mari, sini dia panggil darul masalah. Dunia ni tempat masalah kayak gitu, kayak gini, kayak boh lah, kayak marah lah, kayak apa cukup. Panggil masalah. Tapi jalan yang untuk nak kita hidup daripada ketenangan kena ada gapo? Ayudabbiru amrad dunya bil qanaati. Kita kena hidup dalam dunia kena ada terasa mencukupi. Kena berasa kata popieng. Nah, berasa hati kita mencukupi. Cukup dah Allah Ta'ala widiku setaran ni.